Okey, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ni kita masuk ke dapur lagi. Hari ni cuba masak ikan siakap sweet sour ya. So, kita dah ready semua bahan-bahan untuk digunakan ya. So, yang ni kita tengok ada apa ni? Sotong punya apa ni? Sotong punya sos. Ada cili giling. Ini ada, kalau tengok sini ada tomato dan tenas ya. Dan ini bahan lain, bawang putih, bawang merah yang telah di blend ya. So di sini kita tengok ya. Ni dia punya main ingredient dia. Ini adalah siakap ya, ikan siakap yang telah ditepung tawar. Kuali dulu minyak ni ya. So kita ambil jalan mudah. Pakai dapur elektrik ya. Tak ada gas-gas. Sebab kat rumah ni kalau pakai gas agak bahaya. Lagipun ya, kita punya ruang agak sempit ya. So kita pakai yang ini ya. Mudah. Nak tengok karen macam mana pun terpulang lah. Kalau pakai banyak lah karen dia ya tak. Okey, kita tunggu minyak ni panas ya. Sebab kita nak goreng dulu ni. Kita nak goreng dulu. Goreng ikan dulu bagi garing sikit. Dan ni kita buat daging apa? Apa dia? Dinding. Daging dendeng. So proses melembutkan dan menumbuk-numbuk bagi dia lembut sikit ya. Ini proses yang kedua lah. Mula kita nak masak sweet sour, yang kedua masakan dendeng ni. Kalau banyak kan pening juga. Ini kejadian dia selepas ditumbuk ya. Harap-harap lembutlah sikit lagi. Kena nak makan. Sebab kita orang semua dah tua dah. Tak makut kalau dapat makan ni kita cabur lah gigi kalau terasa. Daging ni kita perap dengan kecap ya. Kecap manis tu kecap apa? Kecap manis. Kecap manis ya. Nampaknya kuali kita pun dah mula mendidih dia punya minyak ni ya. Kita tunggu sekejap lagi untuk goreng ikan. Daging ni pula kita marinate dengan kecap manis. Kalau rasa kurang manis lagi, tambah lagi gula. Kita peram sikit. So ikan ni kita tengok ya, sebenarnya tulang dah kita cabut semua ya. Maknanya lembut lah ni. Jadi tak takut tercekik ke apa nanti. Okey, kita masukkan. Tu dia kan. Menggelagak sikit. Kita goreng sampai garing ya. Sampai nanti kalau kita makan krok-krok ada. Kita tengok ni ya. Ini antara bahan yang akan kita gunakan nanti ya. Tengok. So rumah ni sebenarnya ulang memang tak tinggal tak kisahlah ulang apa. Ulang timun ke, pegaga ke, petai ke, kacang botol ke, ulam raja, ulam pokok apa? Tinggi burung ya, cabang 3. Dan kadang kalau ada kadang kita makan juga pucuk asam gelugu. Dia masam-masam. Memang sedap ya. Kena pula sambal belacan. Waduhai, kelentang apa tu. Okey, kita close up sikit ya. Ikan siakap yang sedang digoreng. Tak boleh dekat sangat ni, ambil dari jauh ni. Takut dia meloncat pula ikan tu. Besar pula jadinya. Kita tunggu dia sampai garing Kita tunggu sekejap sampai garing. Tapi kalau tak garing ni, tak apa nak okey lah. Sebab sour Kali mau sedap. Tak perlu. Ni nasi pun kita sedang masak. Dah masak sebenarnya ni. Tengok hidang tak apa garing lagi ya. Kita tunggu sekejap sampai dia garing. Masak ada masalah tu, cuma belum garing.
Kita balikkan ikan tu. Kita balikkan. Nampak terlentang dah tu. Okey, kita teruskan jam ya. Dah nampak cantik dah muka siakap tu. Okey, kita masukkan ke mangkuk ni. Nampaknya dia dah landing dah tu. Dah landing cantik. Okey, kita akan ready next step ya. Next step, dah ready. Kuali pun dah basuh balik ya, bagi bersih. Tunggu dia panas sekejap. So kita letak minyak sikit ya. Minyak yang baru. Kita ceburkan semua ni ya. Bawang putih, bawang merah, ada sedikit daun ketumbar ya, kita letak ni. Ini pun dah wangi dah, nampak berasap tu dah wangi dah ya, dah wangi. Tu tadi sebenarnya akar ketumbar ya, kita masukkan ya. Yang ini kita buat yang lain. Ini dia punya daun ketumbar yang kita masukkan, yang kita akan masukkan nanti ya, daun ketumbar. Jap. Okey, kita letak cili giling pula cili giling. Kita ni makan tak pedas ya, kita ambil sikit je lah. Tapi siapa yang suka pedas bolehlah tambah cili giling ya. Itu ikut sedap rasa lah. Rasa masing-masing. Tu nampak dah kejadian dia, merah-merah sikit ya. Okey, gonyoh-gonyoh sikit bagi dia sebati. Sorry lah, ini bahasa biasa yang terguna. Nak gonyoh ke, kita nak kacau ke, terpulang Jadi hasilnya tetap sama. Dan nanti kemudian kita nak masukkan sedikit apa tu, sos cili ya. Nampaklah merah sikit nanti ya, merah sikit. Kemudian sos tiram ya, sos tiram. Kemudian ada lagi ya, kita masukkan sos ikan ya, sos ikan. Okey, kemudian kita kacau-kacau lagi sekejap ya. Tukang masak ni agak sibuk sikit, susun barang. Kacau sikit lagi sepati. Lagi sikit garam secukup rasa. Ni mushroom punya serbuk ya. Dan yang penting gula ni, sebab nama pun sweet sour. Sweet sour ya. Kita kacau-kacau balik. Dah nampak kejadian. So kita tuang pula ni benda Allah ni tomato dengan nanas ya. Tomato dengan nanas. Kan nampak dah kejadian dia macam mana. Kita zoom sikit tengok. Itulah nampak merah-merah sikit, kemerahan cantik ya. Ni sedang rasa ni, sedang dirasa. Sedang okey. Tu dia.
Ikan tu kepanasan dia nampaknya. Kesian dia. Dah tenganga ikan tu. Kepanasan. Kena simbah dengan kuah. Kuah apa? Kuah tomato dengan ni. So yang ni dah siap lah, ya. So kita tunggu lagi satu menu. Ya, kita nak masak daging dinding. Ini antara bahan yang kita akan gunakan, ya. Okey. Ini tengah tunggu kuali kering sebab dah masukkan minyak. Takut masuk minyak kan dia merocek pula, payah ceritanya. Tu bawang putih, halia, bawang merah dengan serai. Ini bahan lain, ya, yang nak dimasukkan. So tuan-tuan dah mau buat semua. Adik-adik akak-akak semua. Kita masak ni simple je, main capak-capak je. So kalau siapa nak ikut, campak juga. Kalau campak jauh ke cepat dekat terpulang. Kalau mampu campak dari jauh, ya. Okey. So kita nak goreng daging dulu, ya. Daging yang telah diperap dengan kicap tadi kita goreng dulu. Ya. Dah diperap, mula-mula kita tumbuk bagi dia lembut. Lepas tu kita perap dengan kejap. Lepas tu baru kita goreng. Aduh mat, merecik-merecik ni. Oh hai. Merecik kamu koden ni. Tak, ya. Okey. Kita menggunakan minyak goreng yang sama. Masukkan blender bawang, ya. Bawang putih, bawang merah dengan sedikit serai, ya. Masukkan daun limau sikit. Kecil. Aroma baunya dah mula naik menyusul hidung. So kita letak sikit cili, ya. Cili giling. Hai, bau dah mula menusuk hidung lah. Dia batuk-batuk sikit. Itu tanda dah mula masuk lubang hidung lah tu, bau dia. So letakkan asam jawa sikit, ya. Kacau-kacau sikit. Masukkan gula sikit. Kita masak tak ikut sukatan sangat, ya. Main campur je. Sebab dah expert dah, ya. Seperti biasa semua ramuan ni kita masukkan bahan-bahan penyedap, ya. Bahan-bahan penyedap. Lepas tu masuk pula daging yang telah kita goreng, yang kita perah dengan kicap tadi, ya. So kita gaul bagi sebati. Masukkan bawang goreng sikit. Nah.
apa yang dimasak dah tersusun kat meja Nampaknya masakan semua dah siap ya. Nah, itu yang latest dah. Sayur kobisnya. Okey, makanan pun ready semua ya. Semua dah tersedia. Mari kita makan sini ya. Kita makan. Semua dah ada ni. Okay, kita nak makan, baca doa dulu. Baca doa makan. Lima, sebelah kanan, Wakina, Azabana, Al-Ketuk. Okey. Jemput teman-teman semua, saudara. Kita makan dulu ya. Inilah menu yang ada pada hari ini. Menu simple. Menu orang kampung ya. Kita bukan hebat-hebat punya orang, kita makan apa yang ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim.